dia macam tak naik harga dia. Ke sebabnya murah. Saya akan terus bagi tahu dekat Afiq memberikan beg ini kepada awak. Takkanlah disebabkan segelas ais tabak boleh jadi macam ni? Takkan dia nak pakai topi pink, betul tak? Hitam lah. Dia bukan, dia saling menekapi je. Ikan gelama ikan berduri, welcome to my husband channel, Afiq Jeffrey. Okay guys, so hari ni kita orang macam ada percutian lah 3 hari 2 malam dekat Rindu Sea View Bacho, Kelantan. Okay guys, so tempat ni sangat-sangat cantik. Oh my gosh, Allah. Tempat ni sangat-sangat cantik. So siapa yang nak duduk kat sini kan, macam nak bercuti, honeymoon ke apa ke dengan family ke, boleh sangat. Sebab sini cantik gila kalau korang tengok. Dekat ni, dekat Bacok, dekat area Pantai Senok. Kalau orang Kelantan tahulah. So kalau siapa-siapa datang, silakan. Kita orang sangat recommend lah. Memang cantik gila dekat sini. Kita orang tak sabar nak tunggu malam je. Kita nak tengok view malam pula. Dia vibe Bali kan? Dia vibe Bali bukan kita lah. Walaupun kita orang tak pernah pergi Bali, kita orang tahu vibe Bali macam mana. Actually kita pergi sini sebab anniversary. Anniversary kita orang ke 2 tahun. So kita orang nak bawa korang pergi pantai. Pantai tu dia buka pintu ni tu ni. Yuk. Mana yuk saya? Tak ada dah. So jom, let's go. So sini adalah kawasan dia. Apa ni, tempat yang kita orang duduk ni betul-betul depan pantai. Ni kita boleh tengok petang-petang ada aktiviti orang main bola apa semua kan. Layang. Ada rumah layang. Tapi lupa dah kampung sini lah, kampung apa? Lupa dah. So, saya nak test pregnancy test. So sekarang ni kita nak test. Nervous. Berdebar weh. Padahal anak kedua tu asal dia macam tak naik harga dia. Ke sebabnya murah. Actually manis ada yang clear blue juga. So manis akan test serentak. Okay, I tak nak tengok. Serius, I tak nak tengok. Okay, sekarang ni saya terbalikkan. So saya tak tahu result dia kat belakang macam mana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya saya period esok. Result ada dekat sini. Saya nak tunjuk kat kamera dulu. Dan saya tak nak tengok. Korang, saya sekarang ni saya tak tengok Saya sekarang ni saya tak tengok. Oh my god. Saya tahu nak nangis ke, nak happy ke, nak
cry. Aku mengantuk lagi. Hari ini saya akan terus bagi tahu dekat Afiq yang saya pregnant sebab hari ini saya akan pergi ke pantai. Kita orang nak sambut anniversary dekat dekat apa? Bila, dekat tepi pantai, depan pantai. So lalu tu kita nak terus bagi tahu kat dia yang kita pregnant. Terang weh. Terang sangat ni. Kan? Okay guys, sebenarnya kita dah tak tahu nak buat apa sekarang. Kita dah puas ambil gambar. Setengah jam kita ambil gambar tepi pantai. Rasanya tak ada begitu puas. Cuma kita masih ada 2 hari dekat sini. So kita tak nak macam nanti kat main sama je kat pantai. Kan, so korang bosan. So dah nak maghrib dah apa semua. Dah nak maghrib, so kita pun nak masuk. Yeah. Cuma sebelum saya masuk tu saya tak tahulah nak panjangkan video ni macam mana. Cuma cara panjangkan video yang paling sesuai adalah memberikan beg ini kepada awak. Yang paling sesuai adalah memberikan beg itu kepada awak. Oh! Ya, ada adik. Mati dapat adik. Wih, iya ke? Ya. Sumpah lah. Bila dekat Saya rasa lajunya dapat adik. Asal sama-sama. Oh, dekat sini yang ni sebab dia baru ni masih awal lagi, dia baru 2-3 minggu. Dapat adik. Ni, saya takut kasar-kasar. Saya takut naik turun batu lah tu. Oh, iya ke? Saya takut jatuh. Coba. Wah, dapat adik Martin. Ya Allah. Allah Akbar. Yang atas sama-sama, yang bawah pregnant. Tapi dia memang tunjuk. Sebenarnya orang pertama tahu benda ni adalah Martin. Martin? Ya. Martin tahu macam mana? Dia baru bangun tidur waktu tu. So saya test benda ni. Saya pergi toilet pagi-pagi biasalah kan. Saya terus test dan saya tunjuk dengan Martin, lepas tu dia tepuk tangan. Memanglah Martin tak faham lagi. Cuma like, you know, anak kan. So Martin akan dapat adik. Martin baru umur 11 bulan dah dapat adik. Dapat adik Martin. Thank you yang saya. Rasa hidung dulu. Belum. Tengok tu, 2 tahun kahwin pun masih main hidung aku. So guys, Hidung panjang. kita sebenarnya nak call parents saya dekat Sarawak. Tapi untuk family Kelantan, kita orang tak nak by call. Kalau diorang datang rumah, kita orang terus buat video macam tu. Ataupun kita ajak diorang pergi makan. Betul? Apa? Rezeki. Adik nak girl kan? Saya nak girl. Saya nak girl. Kenapa you nak girl? Sebab sepasang. Lepas tu kan, saya kan kena tunggu 3 tahun untuk dapat yang ketiga pula. Yang keempat pun sama kena. Oh, sebab ni lah manis dia ni depan ni. Kira kalau dia bersalin anak kedua, dia kena caesar. Betul, sebab anak pertama tu memanglah keluar normal. Cuma doktor yang dah tak bagi saya beranak caesar. Ada sebab dia, cuma saya tak ada nak bagi tahu. Tapi saya minta maaf. Apa? Mesti awak tak boleh pergi Jepun. Tak apa. Jepun lah ni dia sokong Israel tak? Thank you. Saya takut awak tak happy sebab pergi, sebenarnya kita orang plan lagi Jepun hujung tahun ni. Yalah, tapi tak apalah. Jepun sekarang ni ada isu kan. So tak apalah. Kita dah buat. Peluk. Mesti orang ingat, oh ni haram hubungan. Haram. Dekat belakang tu ada 3 lagi villa. Masuk kita orang 4. So mesti orang macam, ni hubungan haram. Tapi Haram molek bawa anak lah ni.
Buat tu, mana tahu orang tak nampak. So kita dah panjangkan video dengan apa lagi ni ha. So guys, kita nak masuk dalam rumah dulu sebab dah nak maghrib. Korang doakan semoga saya selamat bersalin tahun depan. Saya bersalin, insyaAllah due saya bulan Girl. 6. Kita kalau semua lelaki macam ni. Macam tu lah. Mami sakit kepala. Mami lah sakit kepala. Dengan daddy dia pun susah jaga, apatah lagi anak. Okay guys, jom kita masuk dalam. Kita nak call kita punya family dekat Sarawak. Okay guys, so sekarang ni saya nak call mak saya untuk cakap saya pregnant. So saya tak tahu macam mana reaction dorang. So jom kita call. Mama, ni teh ayah teh. Tu lagi. Dah maghrib sudah masak dah. Dah. Putih lagi tak? Sebenarnya nampak. Pasti sebenarnya. Orang sulit berarti. Apa dalam kisah? Ha? Baru tahu. Esok sepatutnya. So sekarang ni kita nak try video call adik-beradik kita pula. Tasha. So guys, sekarang ni hanya mak ayah saya dan kakak ipar saya dan kakak saya je yang tahu saya pregnant lagi sebab abang saya tidur. Adik saya pula dekat UPM, so mungkin dia tak angkat call sebab inilah kan study kan, so kita tahulah. Ni dia. Okay. 1, 2, 3. I'm pregnant.